Hai semua, dalam video kali ini saya nak kata tentang Hotlink 5G Travel Sync ya, di mana ia telah diperbaharui dengan full speed data ya. Anda boleh guna data tersebut untuk 4 negara, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Thailand ya. Nak tahu maklumat lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe lah untuk video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu. Ini dia pelan Hotlink Travel Sync. Ada dua jenis pelan ya. Pelan RM35 dan juga pelan RM60. Untuk pengetahuan, kedua-dua pelan membenarkan anda guna internet di Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Thailand ya. Memang tulis dekat situ. Tapi perbezaan antara pelan RM35 dan RM60 adalah pelan RM35 sah selama 15 hari. Manakala untuk pelan RM60 pula sah selama 30 hari ataupun 1 bulan ya. Kedua-dua pelan menawarkan panggilan telefon tanpa had dalam Malaysia lah. Dan juga penggunaan hotspot guna data high speed tu. Untuk pelan RM35 ni, ia menawarkan high speed data sebanyak 100 GB. Manakala untuk pelan RM60 pula, ia menawarkan high speed data sebanyak 200 GB ya. Pelan RM35, tempoh sahaja 15 hari. Manakala untuk pelan RM60, tempoh sahaja adalah 30 hari ya. Sebelum itulah, jika anda pernah nampak video yang saya pernah buat sebelum itu, anda akan nampaklah 100 GB dan 200 GB tu ada speed cap sebanyak 12 Mbps. Sekarang sudah tak ada dah. Untuk pengetahuan, pelan RM35 juga boleh diaktifkan guna eSIM. Nanti saya akan cakap. Untuk membeli Hotlink Travel Sync, physical sync lah, anda boleh pergi ke message center yang berikut ya. Message center di KLIA, Lapangan Terbang Antarabangsa Penang, KLCC, Suria Sabah, New Central, JB Langkawi, Langkawi Airport dan juga Mahkota Parade ya. Ini adalah tempat yang anda boleh beli Hotlink Travel Sync. Hotlink Travel Sync ni bukan je warga asing boleh sign. Warga negara Malaysia pun boleh signkan nombor ini ya, jika mereka nak guna internet dekat Singapura, Indonesia ataupun Thailand. Seperti yang saya cakap tadi, Malaysia telah memperbaharui tawaran Hotlink Travel Sync di mana tiada lagi speed cap bagi pack RM35 untuk 14 hari dan juga pack RM60 untuk 30 hari ya. Maksudnya, data high speed tu ditawarkan tanpa speed cap lagi ya. Tak ada speed cap apa-apa ya. Kalau dia bagi 100 GB, maka kelajuan tu adalah uncapped speed. Anda boleh guna 100 GB tu sepuas-puasnya lah. Sebelum ini ada speed cap sebanyak 12 Mbps untuk kedua-dua pelan ya. Data seperti yang saya cakap tadi, boleh digunakan untuk Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Indonesia ya. Panggilan telefon tanpa had untuk nombor standard rangkaian Malaysia di Malaysia disediakan untuk kedua-dua pelan ya. Cas panggilan keluar ataupun masuk akan dikenakan apabila anda berada di Singapura, Indonesia, Thailand dengan cas panggilan roaming lah. Semua data tersebut boleh digunakan untuk kegunaan hotspot. Kuota sebanyak 100 GB untuk pas 14 hari dan juga kuota 200 GB bagi pas 30 hari ya. Kuota tu adalah high speed data ya, tak ada speed cap. Sekiranya anda cecah kuota tersebut, iaitu kuota 100 GB ataupun 200 GB, maka kelajuan internet akan diperlahankan kepada 512 kilobits per second lah. Penggunaan internet di Singapura, Indonesia dan juga Thailand akan dihentikan sekiranya anda cecah FUP. Bukan FUP lah, dekat sini lebih accurate tu kuota 100 ataupun 200 GB
anda boleh membeli pas tambahan ataupun roaming pass lah yang ada, ataupun pas RM35 atau pas RM60, di mana pas RM35 sah selama 14 hari, RM60 30 hari untuk terus menggunakan internet di Singapura, Indonesia dan Thailand. Penggunaan internet hanya tersedia untuk 4 negara yang disertakan sajalah, termasuk Malaysia. Untuk penggunaan internet di negara lain, sila rujuk kepada tawaran hotlink untuk roaming lah, terdia ada. Sekiranya tempoh pas sudah tamat, bolehlah menambah nilai dan juga membeli pas yang sama melalui aplikasi hotlink ya. Sama seperti dulu, tempoh tangguh sebanyak 15 hari diberikan selepas tempoh aktif sudah tamat lah, sebelum nombor anda akan dikita semula ya. Dan untuk pengetahuan, pelanggan sedia ada prabayar hotlink tidak dibenarkan untuk beralih ke pakej hotlink TravelSync ya. Walaupun begitu, anda dibenarkan untuk membeli pack hotlink TravelSync yang baru lah. Seperti yang saya cakap tadi, ia bukan untuk pelancong saja ya. Warga negara Malaysia juga boleh membeli kad SIM ini ya. Apa yang baru dekat sini adalah pack permulaan RM35 tu. Anda ada pilihan untuk aktifkan pack ini terus melalui aplikasi hotlink ya, dengan menggunakan eSIM. Pastikan peranti anda menyokong eSIM lah. Apa yang anda perlu buat adalah hanya perlu memuat turun aplikasi hotlink, pilih Activate and Get New SIM. Lepas tu pilih Get New eSIM, Get New Number dan memilih Hotlink TravelSync lah. Selepas itu, sediakan kad pengenalan ataupun pasport dan ikut arahan yang diberikan ya. Selepas anda dah bayar ke apa ke, kad eSIM akan diaktifkan selepas semua proses tu selesai ya. Anda boleh aktifkan terus di peranti anda ya. Tetapi sebelum itu, anda perlu sambungkan peranti ke Wi-Fi lah sebelum anda nak aktifkan. Kalau anda perlukan kad SIM fizikal bagi Hotlink TravelSync, boleh mengunjungi Masis Center di lapangan terbang ataupun tempat-tempat terpilih lah. Tag permulaan RM60 hanya dijual melalui Masis Center terpilih, iaitu dekat sini, KLIA, KLCC, New Central, lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Penang, Suria Sabah, Dangabe, JB dan juga Mahkota Proyek di Melaka. Manakala untuk pack permulaan RM35 pula, ia boleh didapati melalui eSIM ataupun melalui Masis Center terpilih seperti yang anda nampak tadilah. Ini dia. Semua Masis Center yang anda boleh beli kad eSIM, bukan kad eSIM, kad Hotlink TravelSync ya. Untuk eSIM tu anda boleh beli terus dekat aplikasi Hotlink lah. Jika anda sudah merupakan pelanggan sedia ada Hotlink, anda dah sudah gunakan Hotlink Prepaid Plan, anda berada di rate plan Hotlink Prepaid, maka anda mempunyai pilihan untuk membeli pas bulanan RM55, di mana ia sah selama 30 hari. Pas tu lebih berbaloi lah jika dibandingkan dengan Hotlink TravelSync ya, di mana ia diberikan dengan 400GB data berkelajuan tinggi. Lebih banyak data daripada 200GB untuk Hotlink TravelSync ya. Dan untuk Hotlink TravelSync tu harga dia RM60. Bagi Hotlink Prepaid Plan pula, harga dia hanya RM55 ya. Di mana data berkelajuan tinggi itu boleh digunakan di 4 negara, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand. Panggilan tanpa had di Malaysia. Untuk pack RM55 juga, sukan mobile juga disertakan secara percuma lah. Anda boleh tengok bola dekat handphone je, ataupun rancangan sukan lah. 400GB tu juga boleh digunakan untuk hotspot. Bagi saya lah, ia adalah jauh lebih berbaloi daripada dapatkan kad SIM Hotlink TravelSync lah. Kalau anda merupakan pengguna Hotlink yang belum lagi menggunakan rate plan Hotlink Prepaid Plan, maka anda boleh belikan
PAS RM45 untuk 40GB untuk 30 hari ataupun PAS RM60 untuk 100GB untuk 30 hari, di mana data yang ditawarkan adalah 70GB untuk kegunaan 4G dan 5G dan 30GB untuk 5G ya. Semua data untuk kedua-dua PAS boleh digunakan untuk 4 negara, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand. Kalau anda merupakan pengguna Hotlink Prepaid Plan lah, untuk lebih banyak nilai, anda boleh aktifkan Hotlink Travel-Sync lah. Kalau telefon bimbit anda sokong eSIM ya. Ataupun beralih ke rate plan Hotlink Prepaid Plan. Lebih jimat lah kalau anda beralih ke rate plan Hotlink Prepaid Plan dan anda selalu guna untuk beli PAS RM55 tu. Ataupun beli Hotlink Travel-Sync jika anda perlukan internet untuk tempoh pendek. Untuk pengetahuan, penggunaan internet di Thailand dihadkan di beberapa daerah di selatan Thailand, termasuklah Yala, Narathiwat, Patani dan lain-lain atas isu keselamatan ya. Itu adalah apa yang kerajaan Thailand yang buat ya, sebab mereka takut orang guna kad SIM asing dan menjalankan bom lah di selatan Thailand. Dan ini sahajalah untuk video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan buat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.